Kau fikir kau ditemui, di tengah-tengah kekosongan hidup, dia muncul. Seperti jawapan kepada doa yang tidak pernah kau lafazkan, dia membisikkan kata-kata yang jiwamu dahagakan. Dia membalut parutmu dengan sutera perhatian. Kau rasa selamat. Kau rasa sempurna. Tetapi, ada sesuatu yang tidak kena. Sebuah bisikan halus di sudut mindamu yang paling dalam. Sebuah rasa dingin yang menjalar. Walaupun kau dipeluk erat. Selamat datang ke Teater Agung Psikologi Wanita, di mana cinta bukanlah satu emosi. Ia adalah alat yang paling tajam, paling berkesan dan paling sukar dikesan. Alat untuk mengawalmu. Ini bukan cerita dongeng. Ini adalah mekanik kejam yang tersembunyi di sebalik setiap aku cinta padamu. Fasa pertama, pengeboman cinta. Dia tidak jatuh cinta denganmu. Dia mengkajiimu, setiap kelemahanmu, setiap keraguanmu, setiap impian rahsiamu. Semuanya direkodkan, dicatat, disimpan untuk kegunaan masa depan. Dia menjadi cerminan sempurna kepada apa yang kau mahukan. Jika kau perlukan penyelamat, dia akan datang dengan perisai. Jika kau mahukan muse, dia akan menjadi puisi. Hakanwah Handli, ini bukan kebetulan. Ini adalah kejuruteraan psikologi. Kau tidak jatuh cinta padanya. Kau jatuh cinta pada versi dirimu yang dia tunjukkan. Fasa kedua, pengasingan. Apabila kau sudah ketagih dengan pengesahannya, dia mula membina tembok. Kawan-kawanmu, mereka tidak faham cinta kita. Keluarga, mereka hanya mahu memisahkan kita. Setiap hubungan luar dipotong, satu demi satu, bukan dengan paksaan, tetapi dengan racun keraguan yang dibisikkan dengan lembut. Dunia kau mengecil, sehingga satu-satunya matahari dalam alam semestamu adalah dia. Satu-satunya sumber kehangatan, satu-satunya sumber cahaya. Fasa ketiga, hakisan jati diri. Sekarang, kerja yang sebenar bermula, membentukmu semula. Hobi yang kau suka, itu buang masa, sayang. Pendapatmu yang kuat, kau terlalu agresif bila berfikir begitu. Sedikit demi sedikit, bahagian-bahagian dirimu yang tidak sesuai dengan visinya akan dipangkas, dibuang. Kau dipuji apabila kau patuh. Kau dihukum dengan kebisuan dan jarak apabila kau menentang. Ini adalah pelaziman emosi. Kau belajar dengan cepat. Belajar bahawa untuk mendapatkan cintanya, kau mesti menyerahkan dirimu. Mari kita lihat contoh. Namakan dia Adam. Adam seorang yang baik tetapi sedikit hilang. Dia mahukan tujuan. Dia mahukan seseorang untuk melihatnya, benar-benar melihatnya. Kemudian datang Luna. Luna adalah ribut yang sempurna. Dia memuji kekuatan yang Adam tidak tahu dia ada. Dia memahami ketakutan yang Adam tidak pernah luahkan. Adam rasa seperti watak utama dalam ceritanya sendiri buat kali pertama. Dia tidak sedar penulisnya ialah Luna. Luna mula mengasingkannya. Rakammu, Ben, dia cemburu dengan kita, bisiknya satu malam. Adam yang mabuk dengan perhatian Luna mula percaya. Ben menjadi jauh. Kemudian, keluarganya. Ibumu terlalu mengongkong. Dia tidak nampak betapa matangnya kamu sekarang. Tembok itu semakin tinggi. Adam tidak lagi memerlukan dunia luar. Luna adalah dunianya. Luna mula memperbaiki Adam. Cara dia berpakaian, cara dia bercakap, dia menjualnya sebagai membantu dia menjadi versi terbaik dirinya. Impian Adam untuk menjadi seorang pemuzik itu tidak praktikal. Cinta, fikirkan masa depan kita. Adam mendapat pekerjaan korporat yang stabil. Dia membencinya, tetapi Luna bangga. Pujiannya terasa seperti kejayaan. Dia telah ditukar, diprogramkan semula. Dia adalah ciptaan Luna, sebuah mahakarya ketaatan. Inilah kebenaran gelapnya. Ini bukan cinta yang memberi inspirasi. Ini adalah penjajahan jiwa. Ramai wanita tidak melakukan ini secara sedar. Ia bukan satu rancangan jahat yang dilakar dalam diri. Ia adalah naluri. Satu mekanisme pertahanan evolusi yang diwarisi. Satu cara untuk memastikan kelangsungan hidup dan keselamatan dalam dunia yang huru-hara. Untuk mengawal persekitaran mereka, mereka perlu mengawal elemen yang paling tidak menentu di dalamnya. Kamu, cinta adalah bahasa yang mereka gunakan kerana ia melucutkan senjata. Ia memintas logik. Ia pergi terus ke hati. Jadi, bagaimana kau sedar? Bagaimana kau bangun dari mantera ini? Kesedaran bermula dengan satu soalan yang paling menakutkan. Di mana aku? Bukan di mana secara fizikal, tetapi di mana jiwamu.
apa yang tinggal dari dirimu yang sebenar. Momen kejelasan itu menyakitkan. Ia seperti tulang yang patah dan terpaksa dipasang semula dengan betul. Kau akan nampak coraknya, pengasingan yang kau fikirkan sebagai keintiman, kritikan yang kau fikirkan sebagai keprihatinan. Kau akan sedar bahawa sangkar yang paling selesa sekalipun tetap sebuah sangkar. Ini bukan untuk membenci wanita. Ini untuk memahami satu aspek gelap dalam psikologi manusia yang sering disalut dengan gula, limau. Cinta sejati membebaskan. Ia tidak mengurung. Ia menggalakkan pertumbuhan, bukan pematuhan. Kenali nilaimu sendiri. Bina identiti yang begitu kukuh sehingga tiada siapa boleh menghakiskannya. Jangan berikan kunci kepada jiwamu kepada sesiapa yang menjanjikan dunia. Dunia itu sepatutnya kau bina sendiri. Cinta boleh menjadi syurga, tetapi tanpa kesedaran, ia adalah neraka yang paling indah yang pernah kau diami.